Inilah dia PVC Ceiling Soffit System Center Vent by Akubi. Ini pula U Profile untuk kerja finishing. Okay guys, bahan dan binaan kemasan ceiling. Yang ini menggunakan sistem PVC solid, tak ada lubang-lubang vent macam tadi tu. Bagaimana dan macam mana nak pasang? Nak pasang ceiling PVC ni macam biasa, kena guna besi furring channel. Jarak antara furring channel ke furring channel adalah 2 kaki. Cadangnya dulu nak buat rangka bumbung ni expose sahaja, tapi korang tengoklah panoh taik burung. Burung-burung merpati buat parti kat sini. Parti merpati sejoli. Jangan lupa undi saya. Demi rakyat, saya jaga poket saya. Dah merapu pula. Dah, korang tengok ni. Inilah rupa dia PVC Ceiling Soffit System by Akubi. Yang ini daripada pandangan belakang. Korang nak tengok part 2, komen undi Helmi Sako. Moga bermanfaat.